berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam basah. Tanggal 20 Oktober 1970, lahirlah seorang puteri comel di sebuah rumah di Kampung Gomgom, Batu 16 Sandakan. Kelahiran Rantian binti Rajikan mewarnai kehidupan pasangan bahagia Puan Hajah Salama binti Haji Sajiran dan Encik Rakijan bin Somokoro yang berketurunan Jawa. Dalam arena pendidikan, beliau memulakan sekolah rendah di Sekolah SK Kampung Gomgom Sandakan dan seterusnya bersekolah menengah di SMK Elopura Sandakan. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di Maktab Pendidikan Sultan Idris Perak. Beliau meneruskan kerjaya di pelbagai sekolah seperti SK Ladang Sandak, Sandakan dari tahun 1992 hingga 2002. Sekolah kedua di SK Padang Temu dari tahun 2002 hingga 2005. SK Melimau 2 pada tahun 2005 dan akhir sekali di SK Dato' Haji Baginda dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Berkat usaha gigih dan dedikasi yang tinggi, beliau dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 2009, 2017 dan tahun 2023. Tahniah diucapkan. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama Encik Abdul Kadir bin Ahmad pada 17 Julai 1994. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 7 cahaya mata yang telah berjaya dalam bidang masing-masing. Kini setelah lebih 33 tahun berkhidmat, beliau telah menamatkan perkhidmatan sebagai seorang guru, meninggalkan legasi yang cukup bermakna buat anak-anak serta rakan-rakan sejawat. Perginya bukan tanda berakhir, hanya lembaran yang baru disela dengan senyuman. Puan Rantian binti Rakijan, nama terukir dalam tinta perjuangan, menabur bakti tanpa jemu, menyemai ilmu dengan kasih yang tulus. Kini tibalah masa beristirahat, menghirup damai yang hela, waktu yang lapang. Semoga hari-hari mendatang dihiasi rahmat, dilingkari bahagia bersama insan tersayang. Selamat bersara. Moga setiap langkah selepas ini terus berpaksikan cinta dan setiap kenangan yang tinggal di sekolah menjadi harum kenangan abadi. Selamat bersara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairi bin Muhammad Khalil, JPK Koku, Sekolah Kebangsaan Dato' Haji Baginda, mengucapkan selamat bersara kepada Kak Yam. Terima kasih atas segala kenangan, gelak ketawa, semangat kerja yang telah Kak Yam bawa selama ini. Semoga hari-hari yang akan mendatang selepas persaraan dipenuhi dengan rehat yang cukup, hobi yang seronok dan masa berkualiti dengan keluarga. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Rantian kerana akhirnya berjaya menamatkan perkhidmatan sebagai seorang guru dengan cemerlang dan berdedikasi. Ini merupakan satu kehilangan yang besarlah bagi pihak sekolah kerana beliau merupakan seorang guru yang sangat-sangat memberikan kerjasama dan mudah untuk kita mendekati beliau. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rantian yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dengan saya panjang perkhidmatan beliau bersama saya di sini. Jadi mudah-mudahan dengan persaraan ini kehidupan beliau bersama keluarga akan dapat lebih peluang dan banyak masa. Semoga mendapat keberkatan dunia dan akhirat. Intai kami. Dah salah. Tuan Fadilah. Kak dah salah. Padi antara masa
layu-layuan, intai kami antara nampak esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara. Happy for you and your family. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zaliha di PK1 SK Datuk Haji Baginda yang mengucapkan selamat bersara sedih kepada Cikgu Rantiam. Nangis. Aduh, betul. Bismillah. Oh my God. Wow. Saya mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas persahabatan, perkhidmatan baik yang telah dicurahkan. Jujur bagi tahu, Cikgu Rantiam kawan daripada Sabah yang paling baik yang saya pernah miliki. Terima kasih Cikgu Rantiam. Lepas tu enggak, orang Melaka kan? Enggak, yang mana? Okey, padi di sawah, menguning ranom, dituai petani di kala senja. Ilmu dicurah, budi ditanam, jasa Cikgu Rantiam kekal selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Jamalia binti Abu Bakar, Guru Besar SK Datuk Haji Baginda. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Rantiam atas segala jasa bakti yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatannya. Cikgu Rantiam seorang yang penyayang, sabar dan sentiasa komited dalam mendidik anak-anak murid dengan penuh keikhlasan. Kehilangan Cikgu Rantiam pasti dirasai oleh seluruh warga sekolah. Bagi pihak sekolah, saya ucapkan selamat bersara. Semoga Cikgu Rantiam terus dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan baharu selepas ini. Selamat bersara Cikgu Rantiam. Selamat bersara Cikgu Rantiam. Selamat bersara Cikgu. Terima kasih kerana telah mendidik saya. Assalamualaikum Cikgu. Saya ingin mengucapkan selamat bersara dan semoga dapat menikmati waktu bersaraan bersama-sama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Taufik Suhaimi. Terima kasih Cikgu Rantiam kerana telah banyak mendidik saya ajar bahasa Inggeris. Selamat bersara Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Rantiam. Saya Akil Syakimi bin Suhaimi. Saya ingin mengucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah Cikgu berikan, menjadikan saya orang yang berguna, bisa dan berjaya hari ini. Semoga Cikgu berbahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ikhwan bin Suhaimi daripada Batch 05. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Rantiam atas segala ilmu yang telah dicurahkan sepanjang tempoh beliau berkhidmat. Selamat bersara Cikgu Rantiam. Muhammad Ikmal bin Suhaimi merupakan bekas pelajar SK Datuk Haji Baginda dari tahun 2006 sehingga 2011. Saya ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat menikmati hari-hari indah selepas bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Arif Aziz bin Zamri, bekas pelajar di Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Baginda. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rantiam. Assalamualaikum Cikgu Rantiam. Saya Syahidah Azman daripada Batch 08. Ini mengucapkan selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Rantiam. Terima kasih atas segala ilmu dan jasa Cikgu selama ini. Semoga Cikgu bahagia dan sihat selalu. Assalamualaikum Cikgu. Saya Nur Syarul Irwan dari Batch 11. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rantiam dan terima kasih kerana telah mendidik saya. Selamat bersara Cikgu. Assalamualaikum Teacher Rantiam. Saya Nur Nadia, merupakan bekas pelajar Teacher Rantiam dari tahun 2009. Nak mengucapkan selamat bersara. Terima kasih mendidik saya dan adik saya sehingga berjaya dan bergelar Dr. Nadia sekarang. Saya ucapkan untuk selamat bersara sekali dan selamat berehat.
membesarkan kami 6 beradik sehingga hari ini dan akan datang. Lalu ucapkan selamat bersara Kak Umi. Semoga hari-hari mendatang lebih baik dan boleh dah list apa-apa aktiviti Umi selepas ni. Okey, selamat bersara. Hai Umi, Assalamualaikum. Tahniah dah habis bekerja, selamat bersara. Tahniah Umi, selamat bersara. Yeay, dah habis sekolah. Hai, Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah, tahniah dan selamat bersara. Tahniah juga buat Umi sebab berjaya mengharungi lebih kurang 30 tahun dalam dunia pendidikan. Semoga Umi sentiasa sihat selalu serta dipanjangkan umur. Okay, terima kasih Umi. Bye. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke hari yang kami tunggu-tunggu. Hari pencen Umi. Hari ini tiba masa untuk Umi berehat dan nikmati hasil usaha Umi selama ini. Terima kasih Umi untuk segalanya. Kami doakan Allah terus limpahkan rahmat dan keberkatan dalam setiap langkah hidup Umi selepas ini. Tahniah Umi, kami sayang. Assalamualaikum Umi, selamat bersara. Semoga Umi diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Selamat bersara Umi. Tahniah sebab dah melaksanakan amalan jadi seorang guru dengan jaya sampai tahun ini. Banyak kami sangat bangga. Watashi wa okasan ga daisuki desu. Uhibbu ummi jiddan. Kami sayang Umi. Ummi ayah, ummi ayah, ummi ayah, jasamu di sanubari. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap